keadaan market sekarang ni pun memang tak stable. Jadi ni pun dah hujung tahun, so kena hati-hatilah. Hai semua, welcome to another episode of Kopi Chart and Chill. Kali ini Kamalia bersama dengan seorang bunga. Lama kita tak borak dengan perempuan kan, selalu lelaki je. Kali ini Kamalia bersama dengan... Hai, saya Iha. Ya, Iha. Terima kasih sudi bersama dengan Kamalia dalam Kopi Chart and Chill. Okey Iha, topik kita hari ini, apa yang kita nak bincangkan? Okey, topik kita hari ini adalah topik berkenaan dengan unstable market. Maksudnya adalah atau pasaran yang tak menentulah. Okey, jadi sebagai trader, kita tahu market forex ni memang sentiasa berubah. Tapi bila pergerakan harga jadi terlalu laju, naik turun tanpa arah jelas, inilah masa yang paling mencabar. Analisis pun kadang-kadang boleh tersasar. Jadi itulah yang kita tahu, sebenarnya ramai trader yang struggle kat luar sana, Iha. Ya, betul. Bila jadinya unstable market ataupun kadang-kadang kita tengok sideways market tu. Macam mana ni nak entry tapi tak ada peluang untuk entry kan, sebabkan market sentimen-sentimen pun tak menentu sekarang ni. Banyak sangat tentang geopolitik, tentang US shutdown. Jadi ini semua adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan unstable market. Betul tak Iha? Ya, betul. So apabila keadaan market tu jadi unstable, biasanya seperti yang Kamalia katakan, sebab faktor besar lah. Macam pengumuman kadar faedah, lampuran inflasi, atau isu geopolitik yang ganggu sentimen global. So bila itu berlaku, pelabur pun akan mula panik. Harga pun bergerak agresif, dan spread pun akan melebar lah. Jadi kalau kita tak hati-hati, stop loss pun boleh terbang sekelip mata. Nampak tak? Dia gunakan terbang sekelip mata stop loss tu kan. Tahu-tahu dia tak hit TP, dia hit SL korang. Jadi itu yang kita katakan, faktor-faktor macam ni yang akan membuatkan unstable market. Jadi kalau sideways, selalunya kan Iha, kalau Kamalia waktu saya trade, saya akan tengok je. Lagi-lagi macam dengan keadaan sekarang ni, keadaan market sekarang ni, memang banyak kena berhati-hatilah. Ya, sebab sekarang pun keadaan market sekarang ni pun memang tak stable. Jadi ni pun dah hujung tahun, so kena hati-hatilah. Jadi apa kita nak buat kalau market jadi tak stabil? Pertama, stay calm. Jangan biar emosi kontrol keputusan. Dan kedua, urus money management dengan bijak. Kecilkan lot size, ini paling penting lah. Atau elak entry semasa high impact news. Betul. Dan ketiga, jangan FOMO, fear of missing off. Kadang kita FOMO dalam trading. So ingat, market akan sentiasa bagi peluang baru bila masa yang sesuai. Itu dia Iha kongsikan kepada korang apa yang korang kena buat. Jadi Iha kan, saya nak tanyalah. Iha pernah tak macam trade ke? Pernah belajar nak cara-cara nak trade ke? Okey, pernah juga. Tapi bila dalam keadaan sekarang ni market tengah tak stable, jadi saya takutlah. Jadi kita lebih untuk tengok je lah kan. Ya, betul. Kita tengok je lah chart tu buat apa. Okey, jadi apa lagi yang boleh Iha kongsikan kepada trader-trader di luar sana? Okay, so kena ingatlah, unstable market ni bukan musuh kita. Ia cuma fasa yang uji disiplin dan kesabaran. Remember, is your money focus on growing your account and consistently don't rush into market. Okay, maksudnya kat situ kena fokus untuk besarkan account. Jangan FOMO lah kan. Tengok betul. Macam tengah sideways tiba-tiba naik, dah mula nak buy. Mula nak buy kat situ, mulalah panik. Mula panik, tiba-tiba jadilah benda lain kan. Okey, macam Iha, apa lagi yang Iha boleh kongsikan kepada mereka? Mungkin cara-cara untuk kontrol emosi? Okay, so untuk cara nak kontrol emosi lah, jangan terlalu ikut sangat emosi sewaktu buat keputusan. Sebab benda ni melibatkan kewangan. Jadi bila
bila kita loss, kita akan emosi. Jadi kesimpulan dia sekarang ini kepada anda semua trader kat luar sana, ingat bila korang nak trade, korang nak entry ke, ada planning untuk tengah belajar-belajar lagi, jangan ikut emosi. Jangan betul. Kalau bila dah loss tu kita marah, kita geram, kita nak entry lagi. Jangan. Relax dulu. Lepas tu baru sambung esoknya. Ya betul. Dan dapatkan lebih ilmu lah tentang dalam trading. Yes. Ilmu tu sangat penting. Jadi jangan ingat kalau anda dah tahu sikit, anda dah ada ilmu yang banyak. Tak. Trading ni terlampau luas. Jadi satu lagi saya terlupa nak beritahu. Kalau boleh dalam dunia trading ni jangan ada sikap tamak lah. So kebanyakan trader-trader dekat luar sana, mereka bila dah dapat keuntungan sikit, mereka akan terus jadi rasakan tamak dan mereka akan confident untuk nak cuba lagi. So kita kena ingat market tak sentiasa unstable. Okay. Jadi betul, itu betul. Tamak tu adalah orang kata jahat lah. Tamak ni sebenarnya jahat. Dia memang sangat susah nak kontrol, tetapi korang semua kena cuba jangan tamak, cuba jaga emosi. Okay. So lastly, Iha, apa yang boleh kita simpulkan daripada topik ni? So kesimpulannya, apa yang saya boleh katakan, cuba dapatkan ilmu dulu, pergi mana-mana kelas yang terbuka untuk dapatkan ilmu tentang trading ni, dan belajar dengan orang yang dah berpengalaman dalam trading. Yes, betul. Kalau nak tahu kelas mana yang ada buat free online, HFM ada. Kita ada buat webinar juga. Jadi korang boleh tengok dekat website HFM. Boleh join kita punya webinar bersama dengan our instructor, iaitu Mr. Syamsul Bahri, ataupun lebih dikenali sebagai Mr. Acoy. Yes. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda semua kerana sudi mendengar episod kali ini bersama saya Kamalia dan juga Iha. Ya, jangan lupa follow untuk episod seterusnya, dan jangan lupa follow our YouTube channel, follow, subscribe, share, comment our YouTube channel, TikTok, Instagram, Facebook, semuanya adalah HFM Malaysia, dan kita akan sembang lebih banyak tentang strategi dan juga mindset dalam dunia trading. Terima kasih Iha. Sama-sama. Once again, kita jumpa lagi. Bye-bye.